Kita ada formula. Kita yakin di antara sebab mengapa kita mau ambil alih kerajaan. Kerana hari ini kita ambil alih kerajaan, esok harga minyak tetap turun. Encik Anwar, kemanakah hilangnya formula kamu? Atau sebenarnya, formula kamu adalah menipu rakyat? Tidak pernah berlaku dalam sejarah negara, minyak diesel naik 3 kali dalam masa 3 minggu. Dulu waktu nak umumkan minyak turun 6 sen, bukan main heboh kamu buat marketing. Bila kamu naikkan minyak dengan mendadak, senyap 1000 bahasa. Saya faham, pelbagai faktor menyebabkan kenaikan harga minyak. Tapi tak bolehkah kamu atasi dengan cara yang lebih baik? Kenaikan minyak diesel tidak seharusnya naik dengan mendadak dan gopoh. Ini kerana sudah tentunya akan memberikan kesan yang besar kepada kos sara hidup rakyat. Pandangan saya, kerajaan seharusnya menggunakan kekuatan kewangan negara untuk mengurangkan tekanan ke atas rakyat seperti mengawal subsidi atau berikan bantuan tunai. Kemudian jika memang terpaksa naikkan harga minyak, buatlah secara berperingkat, naikkan sedikit demi sedikit. Bukan naik 80 sen setiap minggu. Ini sudah tentunya akan membebankan rakyat Malaysia. Apa-apa pun, saya berharap agar kita semua sedar dan tidak membuat kesilapan yang sama lagi. Dalam pilihan raya yang akan datang, saya pasti anda sudah tahu parti mana yang kuat menipu dan parti mana yang berprinsip fokus membantu rakyat.